Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mengsuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan pada penonton podcast Geliga Bersuara. Alhamdulillah. Pejam celik dah. Raya nak dekat raya dah. Oh, tapi biasalah sebelum tu saya nak mengucapkan saya wakil. Okay, daripada Cenggong Production ingin mengucapkan selamat berpuasa. Ada sikit lagi puasa kan. Dan selamat Hari Raya pada semua yang menonton. Dan saya terima kasih pada semua yang sudi untuk like dan subscribe channel kami ni. Semua kita akan berterusan buat benda ni dan berikan sokongan anda. Tepuk sendiri. Dalam kamera tu pun dengar penonton tu. Ramai kita penonton. Terima kasih yang support. Dan saya Fizi Skema sebagai host kita pada hari ini. Macam biasa lah. Macam biasa. Okey, macam biasa hari ni kita perkenalkan lagi. Kita dah tukar setting sikit. Orang pun dah tukar. Perkenalkan belah kanan saya adalah siapa? Mekakun. Sebelah kiri Fadil Azmi. ya. Teruskan. Itu dah dia stop pula kan? Okey, di sebelah Fadil Azmi Kimi Wakaka. Kimi Wakaka. Kakak. Episod 1 sampai bila? Semangat ni. Semangat dia tak luntur. Tak luntur boleh. Jangan takut depan kita orang ni bukan ada mambang-mambang, tak ada. Ada. Ini untuk membersihkan jiwa dan membersihkan kotoran yang ada. Betul. Sangat wangi. Alright, so hari ni macam biasa kita masih bermain cerita dalam balang. Ayo. Tapi hari ni edisi khas Raya. So kita mulalah. Aduh. Tapi kali ni kita buat lain sikit. Seorang ambil tapi kita nak cerita benda yang sama. Okey. InsyaAllah. So tak ada apalah. Boleh. So saya ambil bagi Kimi lah. Kimi ambil. Sebab kalau dia salah kita salahkan dia. Tak ada orang Kimi. Tak ada? Tak ada. Oh ni benda-benda mambang macam ni. Jadi keluar dia boleh masuk. Macam tu. Okey. Macam hari tu saya ambil mula daripada atas. Jadi saya nak try ambil yang macam dah nak ke bawah sikit. Boleh. Ambil metafizik apa pun. Aduh. Bawah sikit. Saya rasa Dia ni macam-macam lah. Macam dah jumpa. Dia banyak berguru ni. Ini. Okey. Bacakan. Terus bacakan. Okey, baik. Alamak, macam mana nak baca ya? Ini. Oh, macam ni. Macam ni. Oh, okey. Kenapa Cenggong Production masih ambil dia? Apa ini makan sebelum puasa jadi macam ni? Okey, baik. Dekat sini dikatakan lakonkan babak dalam cerita P. Ramlee, iaitu dalam cerita Pendekar Bujang Lapuk. Okey. Nak lakon tapi duduk lah. Duduk boleh je. Okey, Pendekar Bujang Lapuk. Saya tahu. Okey. Panjang dia tu lebih kurang dalam 3 kaki. Dalam dia tu lebih kurang 7 kaki dah. Yang itu. Salah. Itu bukan cerita Pendekar Bujang Lapuk. Salah ke? Mambang tanah. Mambang api, mambang angin. Wahai dikau mambang. Mambang segala mambang. Okay, terus kan? Itu je. Saya tak tahu nama dia tapi saya tahu di angkat kain hujan nak turun. Ani. Saya tahu. Okey, apa dia? Lepas tu nanti sampai dekat ujung bocor dah. Tu. Dia dekat JT. Time tu time tu ada dia nak keluar. Time tu dekat JT. Saya suruh lakon. Bukan tak babak. Bukan babak tu. Kita tak Kerja saya ni yang paling susah. kerja saya Tanyalah. sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kerja apa tu? Siang malam tak boleh tidur. Kerja apa tu nak?
kerja. Sambung ekor beruang. Oh. Selagi buang tu ngap, saya tinggal ngit. Ada jiwa. Aduh. Macam tonton. Tak, yang tu betul dah. Oh, itu tapi betul. tapi dia cakap dia macam ni, dialog dia lebih kurang macam ni lah. Apa dah Ramli, semua pokok bakau kau langgar ni Ramli. Mana kampung? Kampung sana. Sana laut. Nah, tadi aku dah curi duit tau. Mana? Apa dah aku bocor? Betul. Apa dah? Apa dah? Yang kau cerita tu Baba. Oh, Baba. Iya. Oh, nak bubuk kan? Dah next. Dah. Dah jadi. Kalau layan makin menjadi dia ni. Jeng. Kau dah ambil susah. Senang. Okay. Aku cerita apa aku pengalaman. Pengalaman time bulan puasa yang tak dapat dilupakan. Oh. Oi, pengalaman. Saya ada satu. Okey. Okey. Yang ni memang saya akan ingat sampai bila-bila lah. Okey, cerita dia macam ni. Pada suatu hari, masa tu saya tingkatan 3 ataupun tingkatan 4 macam tu lah. Okey. Saya pergi pasar, bazar Ramadan lah. Okay. Masa tu saya naik motor, ada dengan kawan saya 2 orang. Kita naik motor 3 orang. Satu motor tu naik 3 orang. Kita orang pergi bazar. And then dekat bazar tu saya memang ada satu kedai ni bubur nasi. So saya memang akan beli Bubur nasi. selalu, tak ada setiap hari tapi selalulah beli bubur nasi tu. So bila beli bubur nasi tu, dia tu naik 3 orang. Okay. Waktu on dia balik, dah pergi bazar dah ni. Waktu on dia balik tu, kawan saya yang bawa motor tu, dia pergi break depan. Time tu jalan tu berpasir, jadi kita orang jatuh. Kita orang jatuh motor. Lepas tu yang ironinya, saya ambil bubur tu. Sebab bubur saya kena selamatkan. Sebab kalau bubur tu tak ada, juadah berbuka saya tak ada. Dia guna perkataan ironi ya. Ironi dah tahan tu. Lepas tu Berwam-wamsan juga yang kan kita orang 3 orang jatuh. Jatuh tu dekat belah kiri. Okay. Kita orang 3 orang ni ada parut yang sama dekat lutut belah kiri. Oh, baru. Boleh sebut tak nama siapa kawan tu? Boleh. Lufil Aiman. Luffy dengan Aiman. Tak, dia seorang ni. Macam tu. Tapi cerita ni betul. Dia bukannya dongeng, bukannya mitos, bukannya fiction, bukannya ada-ada, tapi dia adalah ada. Cerita betul. Aurat. Tak, saya percaya je. Awak tak payah bagi tahu betul. Oh, betul, boleh. Saya percaya je cerita tu. Sebab dia yang cerita kan. Awak makan? Puasa, tak boleh lupa. Cekik ke? Saya rasa masa sekolah rendah kot. Okay. Dia macam ada hari yang saya tak datang sekolah. Saya malas. Sebab bulan puasa kan. Dah lah puasa ya-ya-ya je. Okay. Lepas tu ada satu hari tu nuzul Quran. Ramai lah student nak join tadarus. Saya tak nak. Tapi nama saya tercalon. Oh, jadi awak kena datang sekolah? Sebab cikgu kata sebab kamu bagus, kamu datang hari ni je. Yang hari tu hari kedua tu kamu tak datang, hari ketiga kamu datang. So kamu asal dah tadarus. So saya kenalah bertadarus. The end. So kenangan tu tak boleh lupa. Sebab macam tak logik lah. Cikgu kata saya nak kamu sebab kamu ada hari yang tak penting kamu tak datang lah, macam tu lah. Okay. Alright. Betul. Saya ingat. Saya ingat. Ingat kau untuk dia. Sebab tadi dia kata dia tak dapat datang. Saya ingat dia tu. Sebab ini kan dia cerita pasal tak dapat dilupa. Tak dapat dilupakan. Saya tak lupa. Saya ingat. Matematik apa kau guna? Adin, kau pula Adin. Saya rasa kena gabungkan dua ni lah. Saya duduk tengah-tengah. Biar diorang debat je dua ni. Biar saya sembang gambar. Saya semalam ni dah lihat tu koda lah. Bila tu koda? Pelik sangat perangai. Betul lah. Okay, terus Adil. Pengalaman kan. Sebab semua cerita zaman kecil kan. Zaman kecil saya pun, bila bulan puasa ni saya suka sebab apa? Time ni lah nak buat duit bulan waktu kecil. Sebab dekat surau saya ni, saya duduk flat. Jadi dekat surau ni kita ada geng-geng surau lah, budak-budak. Saya dulu ada seorang yang kita gelar, nama dia Pakcik Skipwood. Saya memang tak suka dengan dia. Kalau abang saya tengok, mesti dia tergelak juga ni. Sebab dia suara saya. Betul. Tapi dia garang. Dia macam tak suka dia orang. Tapi yang in charge tentang moreh semua tu kan, yang in charge kan bila 8,
kita boleh keluar. Okey. Yang budak-budak tak boleh keluar, yang bertugas boleh keluar. Bukan waktu 6 kita buat 8, 6 rakaat tu kita boleh keluar. Jadi budak-budak yang tak bertugas ni dia macam tak puas hati kenapa kita ni dapat istimewa kan. Jadi kita dapat. Tapi yang skip word ni cik-cik skip word tapi dia dah arwah. Dia dah arwah. Dia dapat di bikini bottom. Saya tak nak komen. Tapi waktu kecil lah, kita macam dia ni tak puas hati lah. Tapi yang best ni apa? Sebab kita malam ke-27 kita dapat duit cyber hati. Sebab apa? Sebab kita memang bertugas. Memang pakcik ada satu ni, pakcik Misai ni dia in charge. Anak dia kawan kita orang. Tu dia panggil lah. Dapatlah zaman tu dapat sebulan 200 pun banyak bang. Oh ya, sebulan 200 tu dekat surau mana? Rumah saya lah, Batu Azab. Tapi nama surau? dah kecil, awak kena back tu. Oh, Yalah, kalau kecil dulu lah. 200, sekarang mesti dah naik kan? Sekarang tak tahu. Dah. Sekarang dah tak ada kat sini. Sebab dulu waktu zaman sekolah orang bagi Surau tu RM2. dah habis. Oh, surau tu dah habis? Dah habis. Surau tu dah tak ada, dah tak ada. Sebab ingat kalau ada lagi. Tak ada. Surau tu dah tak ada. Kat. Surau tu dah tak ada. Surau tu dah tak ada. Pakcik skiwer pun dah tak ada. Okey, baik. Oh, itu yang tak boleh dilupa kan. Waktu kecil boleh buat duit. Oh, Sebab okey. kalau ada boleh tunjuk dekat mana sebab nak pergi. Tapi dah tak ada. Kalau bos pun dah tak boleh, tak wujud. Oh, tak wujud dah. Okey. Okey, saya tak nak cerita pasal saya. Maksudnya di bulan puasa saya ada satu cerita. Cerita ni masa saya belajar dekat USM, kelas lakonan. Bila kelas lakonan tu, kita di bulan puasa, kita kena macam bunyi air. Hujan ke? Okey, dah tak bunyi dah. Lepas tu macam masa lakonan tu yang lecturer saya ni dia akan paksa, maksudnya kelas tu daripada pukul 4 sampai ke maghrib sampai pukul 8. Dia tak bagi buka puasa. Islam tak ada je. Dia bukan Islam. Dia macam racist sikit lah. Tak boleh buka bos ni. Tak boleh, buka tak. apa je. Tak boleh buka mulut je. Uish. Buka mulut pun kena. Itu tak boleh. Jadi adalah satu hari tu saya buat macam gastrik tau. Gastrik, saya buat pesat. Lepas tu member saya Abu Mamu dia ada ni. Abu dia apa ni? Ni tak boleh ni. Okeylah, you orang keluar. Saya keluar pergi bazar pukul 4 macam tu. Pukul 4 pergi bazar, bungkus balik lah. Okey dah, seterusnya saya cerita. Tak, saya tak nak teruskan benda tu. Tapi abang tu lakonan kan? Saya lakonan. Pukul 4 pergi bazar. Okey, tak payah terus seterusnya. Dia saja je pancing. Dia nak pancing sebenarnya. Dia nak Kita pancing. tahu. Ceritakan nak. Boleh terus? Boleh. Saya pas kat awak je lah. Sudah. Sudah tahu. Okey. Tidur luar. Macam tu tak? I hate. Ceritakan apa yang menarik di kampung anda. Ceritakan apa yang menarik di kampung anda. Oh, saya ada cerita yang menarik kat kampung saya. Awak kampung mana? Dia first. Kampung apa? Dululah. Sekarang kampung saya dah tak ada. Okey, soalan saya kampung tu nama apa? Okey. Kampung tu nama dia Bukit Canggang. Okey, dekat mana? Dekat Banting. Dia Banting Bengkel tengah-tengah. Kampung Bondri. Okey. Tak, Bukit depan. Dia Bukit Canggang. Okey. Apa yang menarik? Yang menarik je kat situ, Dia cenggang-cenggang. Dia cenggang-cenggang. Canggang-canggang. Okey, yang tu menarik sebenarnya. kan? Macam tercengang tu macam menarik. Maksudnya benda tu mahal. Dia benda. Okey, saya dah jumpa. Sebab yang menarik sangat tu, waktu tu saya beli bunga api. Okey. Saya pergi beli bunga api, sampai dekat rumah bunga api tu tak boleh main. Masuk angin. Tak masuk angin. Sebab saya dah beli, saya bawa balik, bunga api tu tertinggal. Itu yang menarik tu. Tertinggal. Beli tapi tertinggal. Saya kalau nak ulang balik soalan ni, dia tak menjawab tau. Dia cerita pasal apa yang menarik kat kampung. Bukan pengalaman apa yang berada kat kampung. Tapi tak apa. Kita maafkan dia. Kita maafkan dia. Tapi saya boleh cuba sekali lagi. Tak boleh lah. Tak boleh. Boleh. Kampung. Pengalaman Bukan pengalaman. Cerita apa yang menarik. Apa yang menarik kat kampung kau? Tapi begitulah kampung mana dulu? Kampung saya yang menarik kalau belah mak saya lah. Sebab belah mak saya. Tapi kalau ayah tengok ayah minta maaf lah Kenapa? Sebab belah mak ni best sebab bila berkumpul. Tu normal lah. Sebab ayah hati adik-beradik. Yalah betul. Tak explain tapi kita tahu. Ramai saya rasa dekat luar tu pun banyak orang kata belah perempuan best. Dia senasib. Best Yelah sebab tapi okey terus.
Bestnya sebab apa? Sebab bila berkumpul ramai, waktu kita kecil lah, bila berkumpul ramai ni orang panggil apa? Bonus lah. Okey. Bonus. Maksudnya dapat duit raya tu sekali tu boleh dapat banyak dah. Oh. Berbanding kalau kita beli satu-satu. Okey. Itu yang menarik. Menarik? Family ramai ada kosong je family. Tapi sebenarnya masih lagi tidak menjawab soalan. Itu menarik tentang pengalaman berada di kampung. Menarik dia depan highway kita boleh nampak. Okey. Kita punya menarik saya okey. Sabar saya cerita. Macam ada bunyi dekat sini tadi. Dia menarik sebab kampung saya depan highway. Oh, depan highway. Depan highway. Jadi sampai kawan-kawan saya kalau nak balik Penang, kalau abang highway kena singgah kampung dulu lah. Memang dia boleh singgah. Kalau siapa yang naik kereta, kita orang pernah kalau jam tu, kampung saya kita orang pernah daripada Penang nak ke KL, memang akan lalu depan rumah kampung dah. Jadi kita orang perlukan makanan dan air. Yang ni baru jawab soalan. And then sepupu saya naik motor je. Sebab ada laluan motor sebelah highway tu. Okey. Itu antara kelebihan kampung. Ya, itu menjawab soalan. Saya boleh. Saya dah, awak tak payah. Maka Tak lah. okey. Apa yang menarik kat kampung saya? Okay, ni belah mak. Kampung saya dekat Rembau. Okey. So dia bila buka pintu je dapat nampak Gunung Datuk. Menarik kan? Tapi Itu saya Menarik. Betul, sebab waktu saya balik tu, saya nampak Gunung Datuk. Kenapa awak balik kampung saya? Saya datin. Elok, kenapa awak balik kampung saya? Lah, kan waktu tu memang balik. Dah habis begitu kan? Betul, sebab waktu tu balik tu, dengarlah. Tak ada masalah personal. Macam personal sangat orang dua Sini ni. tak boleh masuk campur. Tak, dia nampak, okey, nampak apa? Datuk tadi kan? Dia dapat datin. Dia macam mana? Nampak kan? Sebab Okey, kan okey. dia kata, nampak Gunung Datuk. Lepas tu saya tanya dia, Datuk mana? Macam tu. Kan saya cakap malam ni memang lalat koda. Daripada kakak yang tengok, abang-abang yang tengok, bangun malam ni. Confirm lalat koda. Tapi channel kita ni keluar bila? Pukul 8. Maklumkan jawab. Kita kena keluarkan cepat lah. Cepat baru tahu. Dalam terkodak. Sekali betul awak cakap kan? Okey, macam kampung saya ada kampung kat Kelantan. Abang Kat Kelantan. Saya dilahirkan di Kelantan. 03. 03. 03 isi saya. Logat, tapi logat tak dengar. Logat? Sebab saya logat sangat. Oh, Dia tak dengar logat dia. Okey. Takkan saya nak buat budu. Takkan lah. Oh, nak buat budu ke Kelantan? Tak. Sebab saya dibesarkan dekat KL. Jadi memang tak nampak lah logat-logat tu sangat. Yang menarik kampung saya tu ada satu gunung yang paling famous dekat Asia Tenggara. Iaitu Gunung Stong. Gunung Stong. View cantik. Gunung tu memang selalu orang hiking. Gunung apa? Gunung Stong. Dekat bawah Gunung Stong tu, saya ada dusun durian dekat situ. Masih lagi abang? Masih. Alah, tak benar pun ajak. Durian apa tu? Durian apa? Durian? Durian apa? Di Di 24? Di 24. Tapi tak pernah ajak pun. Sebab saya bukan in charge benda tu. Ada macam adik-adik yang lain lah. Ada nombor telefon yang di 24 tu. Okey, dia di 24 tu sebenarnya agak susah sikit lah sebenarnya. Dia sebenarnya ada cerita di sebalik-sebalik tu lah. Okey. Benda tu makan tu keluarga ke bisnes? Tak ada bisnes, dia lebih kepada family. Okay. Okey. Itu yang best. So kalau balik raya memang durian. Kalau musim durian dah saya kan? Nice, memang nice. Arwah atuk saya kalau dia balik dia siap bawa ke. Memang best lah. Saya dah tadi kan? Sama saya ke? Kami elok sikit makan. Bismillah. Okey, ni soalan kepada anda bertiga. Sebutkan. Kita jadi host. Sebutkan perkara yang dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Okey, saya. Jawab. Yang pertama, tarawih. Tapi sebelum tu, niat puasa jangan lupa. Okey. Selepas niat kita berpuasa. Berpuasa tu daripada pagi sampainya terbenam matahari. Pagi tu macam subjektif sangat. Pagi pukul 8 pagi. Ni sebelum waktu subuh. Okey, lepas tu kita solat tarawih. Lepas solat tarawih tu tarawih 20. Okey. Tambah witir 23. Okey, soalan saya kan, puasa dekat negara mana yang paling panjang sekali? Saya tahu. Mana?
puasa Malaysia paling panjang. Sebab kita puasa hari ni Malaysia, lepas tu kita terbang pergi luar negara. Dia jadi lagi panjang. Sebenarnya Sarawak. sebab dia ada rumah panjang. Rumah panjang. Tapi masa sama. Tapi awak tahu tak asal usul nama puasa tu? Siam. Macam mana? Siam. Cerita. Tak boleh cerita detail, nanti salah. Tapi dia ada satu cerita yang best. Sebenarnya dulu ada seorang raja ni. Raja ni dia sangat gagah. Dia semua boleh buat. Dia gagah. Sampai rakyat dia kata betul ke raja ni gagah? Kalau raja gagah, minta raja dia tak payah makan. Maksudnya tak payah makan. Betul, boleh tak payah makan. Lepas tu dia tak boleh makan daripada pagi sampai ke petang lah. Lalu petang tu baru dia boleh makan. Kiranya raja tu tak apa. Nak buktikan dia kuat, dia pun tak makan. Tak makan, dia tanya kat rakyat dia. Dah boleh makan dah? Tak boleh lagi. Lepas tu dia dah macam lembik sikit kan. Lepas tu okey. Tuanku, boleh makan. Dia minum. Air dah sampai sini lah. Lepas tu dia nak mati lah. Saya puas. Itu yang jadi nama puasa tu. Se ni mana? Dia puas. Cakap se. Satu lagi dah se. Satu lagi. Satu saat lagi. Se. Okey. Cerita dongeng mana dapat ni? Ni cerita betul. You? Cerita betul-betul saya cerita. Betul-betul lah. Bila saya cerita jadi betul. Apa soalan tadi? Faham. Kimi dah jawab semua tapi dia minta satu je. Bukan perkara yang dilakukan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Baca Quran. Kerana dalam bulan Ramadan ada turunnya Al-Quran. Kemudian perbanyakkan amalan-amalan sunat. Sebab sunat digandakan seperti diberi pahala seperti fardu. Fardu digandakan. Tapi saya rasa amalan-amalan yang kita buat dekat bulan puasa dia akan digandakan, betul kan? Yang sunat ialah digandakan. Yang sunat jadi fardu, yang fardu lagi ganda. Tapi yang paling common waktu Ramadan ni adalah sedekah. Sangat common, sangat nampaklah rakyat Malaysia ni sangat pemurah untuk bersedekah. Sebab sangat dermawan. Kelebihan dia besar. Kelebihan dia orang yang bagi buka puasa. Dah mana ada benda nak bagi makan, melainkan kalau dia bagi makan tengah hari. Lagi dia itu besar juga tu jasa dia. Itu bukan besar jasa dia. Itu besar bahana dia. Tapi memang betul. Buka orang Malaysia ni memang tak dinafikan, memang pemurah. Babak sedekah ni laju lah. Even tak ada duit pun dia sanggup bersedekah juga. Sebab apa jadi macam tu? Kita dekat Malaysia dia macam tu? Culture dia kot? Saya sebab budaya Melayu. Budaya Melayu. Sebab Melayu ni orang baik-baik. Betul. Melayu, dia sebab Melayu Islam. Kita senang simpati. Betul. Dan kita senang empati dengan apa benda. Nasib orang kita senang kasihan kan. Tapi dia punya satu kekurangan lah, boleh jadi negatif juga. Bila kita terlalu simpati dan empati, orang ambil kesempatan, tu yang ramai orang kita yang ramai kena scam juga. Setuju tak? Setuju. Ini setuju. Betul lah kan. Sebab dia kata alamak, dia nampak budak kecil kan. Padahal budak kecil tu dah besar lah, tapi tolong bagi sumbangan dekat anak saya. Padahal anak tu dah besar. Jadi mudahlah dia ambil kesempatan di atas kebaikan orang Melayu kita ni kan. Tapi bukanlah kita nak racist, taklah. Ya betul. Tapi orang Malaysia memang suka bersedekah even dekat luar negara. Contoh kalau pergi tanah suci kan. Diorang memang akan daim dah. Oh Malaysia, hajar Malaysia. Pasti dia panggil. Even cleaner dia nampak orang Malaysia terus sapu. Tak ada apa-apa. Saya tengok sapu batu. Sebab apa? Sebab orang Malaysia kalau nampak cleaner akan bagi. Faham? Kita senang. Sebab tu yang ramai yang buat sedekah jadi terkejut tau. Sebab orang sana kan macam kasar sikit. Betul. Macam kita kan ada beratuhnya. Kan? Diorang memang tak passion betul. Memang tak ada sabar betul. Tapi itulah culture kan. Betul. So sayangilah budaya kita, orang Melayu kita. Alright. So kita berhenti sekejap. Jumpa lagi selepas ini.
bersama dengan segmen Jeddah Sana. Ya. Saya terpinga sekejap. Segmen yang dinanti-nanti, Jeddah Sana. Semua dah bersedia? Sudah. Okey, sekarang ni kita main silence sikit. Ini pertama kan? Kita main theater game fokus. Tapi dia silent je. Wow. Okey, so kita nak dapatkan dia punya rhythm yang pertama. Okey, bila saya pandang awak kena tepuk sekali dengan saya. Dia kena bagi sama. Oh. Okay, go. Go, tak sama lagi. Go, tak sama lagi. Oh. Dia yang balis. Dia yang balis pula. Dia yang balas. Oh, okey. Okey. Go. Go je. Okey, saya rasa korang tak faham. Okey, betul lah. Okey, Tapi betul. bila awak pass dekat saya selepas tu saya pass pula dekat awak. Jadi awak kena tunggu. Oh, okey. Okey, Tapi dia kena ikut urutan macam tu kan? Bisa bebas. sebab dia kena ramai sebenarnya. Tapi gini je. Okey, relax. Relax, saya Ready? Okay, so okey kan? Dia sebenarnya awak boleh je balas kat dia. Oh. Tak, dia boleh balas. Oh, okey. Oh, dia boleh buat ubah. Saya skip tak? Skip boleh. Sikit tak boleh. Sebab dia kena ramai. Tapi tak apa. Kita buat dia. Okey, nak cakap dulu tak? Alright, kita akan main theater game yang seterusnya. Okey, theater game yang seterusnya ada theater game fokus juga. Sebelah kanan kita, kanan mana kanan? Kanan sini. Kanan. Okey, sebelah kanan kita adalah I love you. I love. Tapi saya nak ada emosi. I love you. Sebelah kiri, belah kiri kita I hate you. Okay, so bila saya Gaduh, dengan saya start I love you. I hate you. I love you. I love you. I love you. I hate you. Okay, boleh? Boleh. Okay, ready? Kita game gelak dulu. Okey, boleh tahu. Kita game fokus. I love you. 3, 2, 1. Action. Saya start. I love you. I love you. I love you. Hate you. I hate you. I love you. I hate you. I hate you. I hate you. I love you. I hate you. I love I you. love you. I love you. I hate you. I love you. I hate you. I love. I hate you. I hate you. I love you. I hate you. I love you. I hate you. I hate you. I love you. Dah. Jangan muka gini. Saya tak tahu dia benci saya ke dia suka saya. Confused ke? I hate you. Okay, sekali lagi. Tommy Karo. Oh, nasib baik tak tu. Saya Sekali lagi. Sekali lagi. Tak tahu. Sekali lagi kita start dengan Mekah. Hate you. I love you. I hate you. I love you. I hate you. I hate you. I hate you. I love you. I love you. I hate you. I hate you. You. I hate you. I love you. I love you. I love you. I hate you. I love you. I hate you. I hate you. I hate you. I love you. I love you. Tak nampak tak dia cari. Masalahnya Kimi dia try ada I love you. I hate you. Dia punya lagi. Dia personal sangat. Saya doang ni. Kena suka lah tempat. Sebab dia nampak I hate you tu macam betul-betul. Alright. Okay. Okay dah habis ya? Dah habis. Okay. Alright. Tu warm up je. Okay. Kita ada satu theater game yang betul-betul maksudnya kita ada satu game. Lepas ni kita akan main theater game ni. Theater game ni adalah sketsa beremosi. Emosi. Sekarang ni ketiga-tiga ni kena buat satu sketsa. Ingat dialog dia. Okay. Ingat dialog dia. Lepas tu nanti saya akan cut. Okay. Alright, boleh Boleh. Okey, cerita dia adalah 3 orang budak main mercun.
Dia orang budak main mencul dengan lawan dengan kampung sebelah. Okay. Sketsa je macam biasa. Jalan dia nak buat aksi ke apa buat. Tapi kena ingat dialog tu. Nanti saya cut, kita ulang balik dialog yang sama. Okay, ready? Boleh? Okay, boleh. 3, 2, 1, action. Korang dah sedia ke? Mesti dah sedia. Kita ada misi malam ni. Ni siapa? Takkan kau tak tahu. Aku dah bawa buluh. Buluh tu aku dah bawa. Oh, aku Kau bawa apa? Kau bawa apa? buat mancis. Mancis, baik. Mancis lah. Nanti kita akan letak dekat sini. Mana bulu kau? Sini sampai ke? Nak pergi ke sak kampung seberang? Sampai. Kau percaya cakap aku. Kalau tahun lepas kau buat macam tu juga, tahun lepas. Macam ni, kau tengok. Kita kabus ni, ada berapa mancis kan? Bawa. Mancis tu, kita akan susun 1, 2, 3, 4. Stay. Ingat dialog, kita mula balik dengan dialog yang kawan cakap tadi, tetapi dengan emosi musikal. Buat musikal. Ready? 3, 2, 1, action. Okay, korang dah bersedia ke? Ada apa? Takkanlah itu pun kau tak tahu. Kau bawa apa? Aku bawa mancis. Aku bawa bulu. Okey, kita tengok adakah sampai dekat sana. Rasanya sampai di sini ke sana. Mana bulu kau? Mana? Angkat. Okay, fokus. Kita akan tukar lagi emosi. Jadi cerita Tamil. 3, 2, 1, action. Belum dah habis abang ni dah. Mak, anak, itu boleh ni. Dia ucapkan betul. Ni. Ini apa? Sabar dia. Ini mancis. Batu. Ada. Mancis. Ini dah relax ni. Betul banget. Ini dah pelan semua Ini mancis. Ya. Ke sini, ke sana, ke sini. Cut. Okay, fokus lagi. Kita akan tukar lagi emosi. Robot. 3, 2, 1, action. Korang dah bersedia ke? Ada apa? Ada meriam, tapi di belakang ini nak ambil bawa sini. Lambatnya jam beti habis. Ini sampai ke kalau sana. Cut. Masih lagi. Kita bagi lagi satu lagi peluang. Tolonglah buat betul-betul. Tolonglah cerita yang sama. Buat emosi yang paling sedih. 3, 2, 1, action. Kau dah sedia ke nak lawan dengan kampung sana? Kenapa? Aku bawa meriam lagi. Kau bawa apa? Aku mancis. Pasti ke sampai. Mestilah sampai. Sebab bulu aku bawa tu besar. Bukan bulu kecil. Mana bulu kau? Mana? Bulu kau? Kau bawa kecil ni je. Kau rasa kau cukup ke? Paling besar aku boleh dapat. Tak tengah mak saya nak stop. Tapi Tolong saya segera. Tolong. Kalau jadi sakit. Tolong ya. Terima kasih. Jumpa sekejap lagi. Alright, kembali lagi dalam segmen podcast Geliga Bersuara. Air dulu. Sedia? Dah. Saya betul-betul haus lah bersedih ni. Main Jeddah tadi kan? Dah rugi 3 minit. Tak apa, berapa saat je ni. Okay, kita teruskan lah. Terus je lah. Sekejap. Go. Fobia. Fobia dengan apa? Sofia. Fobia dengan apa? Benda yang ditakuti.
hati. Saya tak suka lah cerita benda-benda kelemahan-kelemahan ni. Tapi kan saya ada satu cerita lah pasal fobia. Tapi yang ni betul. Orang lain punya fobia pun boleh. Oh. Tapi yang ni pasal diri saya lah fobia ni. Oh, fobia dengan? Fobia dengan air sungai. Air sungai. Saya tak rasa tu boleh jadi fobia tau. Tapi bukan Betul. kau yang selalu kita orang ajak pergi sungai ke? Betul. Sebab dulu waktu kecil Okey. saya pernah hanyut dekat sungai. Okey, sekarang ni sekiranya kita pergi mandi sungai, awak boleh turun tak dalam sungai tu? Sekarang dah boleh. Dia orang pertama turun bang. Sekarang dah boleh. So, Dulu tak boleh. tak boleh. Dulu tak boleh. Lama Oh tak ni boleh. cerita dulu ke? Okey. Okey lah. Dia pernah fobia dengan air sungai. Yang fobia yang masih lagi fobia sekarang dia? Masih lagi fobia sekarang? Tak ada. Tak Tak ada. Jiran sebelah rumah tak ada? Tak ada. Tak ada. Itu bukan fobia. Awak tadi? Mekar tu Mekar. Tak, aku tadi dapat lagi. Aku macam tak ada fobia. Tak ada, tak ada lah. Bukan Kita manusia tak, kot. Oh ni macam tak ada fobia je. Masalah keluarga ni. Lagi. Okey dah. 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 Okey dah. Apa dia? Fobia Tak ada fobia? Fobia. Tak ada, kita next je. Tak ada apa. Tak ada. Tak ada awak? fobia. Saya fobia dengan bunyi yang apa yang kalau beli TV apa panggil kapas ni? Oh, bubble Gabus, bubble gabus. tu. Gabus-gabus. Oh, Itu gabus. fobia kan? Ya, bagi saya fobia. Saya Polystyrene lah. macam, Kan? Gabus lah. Oh, Tahu tak, polystyrene tu bergesek. Saya yang aiskrim saya tu. bukan yang tu. ya. Okey. Tu kalau abang gesek, lepas tu kan bunyi. Saya jadi macam saya tak boleh. Itu Okey, kelemahan cuba saya. kau bayangkan kan. Bayangkan. Okey. Tutup mata. Kuku pakai kuku dekat ceiling. Kau scratch kuku. Saya dah kau. gili lah sini. Awak cakap macam tu dah gili. Itu geli fobia sama lah Tak, kan? saya rasa saya pun tak pasti. Itu fobia ke? Mungkin benda yang sama kot kita rasa. Saya pun Okey, saya dah dapat dah cerita fobia. Okey. Dia dah datang. Okey, dia dah datang bagi. Dia punya fobia. Oh, fobia tengok dia. Ha. Dia macam ni tak tahu. Dah dia tak boleh tempat tinggi. Kau tahu tak aku bayar Dia Sunway tak boleh? Lagoon mahal-mahal. Oh. Baru main satu, kau tahu muka dia. Ish. Kimi. Menyakitkan hati. Okey, tak apa menyakitkan hati kan. Ya. Saya pun sama macam dia. Saya tak boleh. Saya kalau bawa main roller coaster, ya Allah tak payahlah ajak saya. Betul. Oh, tak boleh. Kau dia cerita. Oh, tak boleh. Wah, bila waktu naik, lagi naik yang kapal yang macam ni kan. Ui, itu bila dia turun tu, roh atas tu. Ui, wah tu. Roh atas tu. Jasad. Lepas tu lagi bila dia naik balik, Dia masuk. roh masuk balik sebab jasad. Awak tahu tak yang kat genting dulu yang ada macam ni? Saya tak tahu nama dia. Oh, tahu. Yang tu. Kau turun. Itu naik dekat genting. Bila naik, turun, kat atas. Sampai dia naik balik. Kalau dia tak naik, atas tu. Saya support je lah. Bang, Cerita je. kalau cerita pasal fobia, dengan kawan-kawan saya ada fobia, dengan Kimi jugalah. Naik boat. Kita pergi redang kan. Oh, dia punya excited nak pergi redang tu bukan main macam seolah-olah dia hebat semua, pandai berenang semua. Tapi bila sampai dekat boat, dia macam ni. Saya ada, kalau saya boleh, masa tu kalau ada yang boleh edit, kita bagi video tu kan. Patut apa jadi kat boat? Apa yang jadi kat boat macam tu je? Banyak betul fobia dia. Nasib baiklah semua penumpang-penumpang tu ada mindset Azzy Walter. Tengok Azzy Walter tak apa cakap. Kita semua biasalah manusia, semua muntah, tak apa. Tak, kenapa dia tak muntah kat laut? Dia takut ikan sebab dia takut ikan nanti redang fenomena. Tapi ikan semua naik kat atas darat. Cuba cek balik tadi fobia pasal diri kan. Tak fobia pasal saya kan. Apa-apa. Apa-apa. Patutlah. Tapi dia paling excited nak pergi pop. Tapi bila sampai ke naik boat, keras tu saya, ya Allah. Fadil dia macam lancar cerita pasal orang. Ya, memang. Membahan, Saya membentuk. cerita kan. Betul lah. Tapi saya nampak dia macam nak naik tu, saya tengok dia ni tak boleh jadi. Terus cakap bang. Dia terus lah. Kita Fobia orang suka biar kita bahas-bahas orang ni lah cerita. Tapi tak ya. Jangan start. Jangan terus.
Tak, bukan apa. Kita takut tersalah Betul. kan. Betul. Kita yang tahu-tahulah. Pernah tengok hantu live tak depan mata? Tak nak dalam movie. Oh ada, saya pernah tengok live. Serius, jadi betul. Serius talk dia. Okay, go. Okay, cerita. live tu saya tengok dekat Rumah hantu. TikTok. Live tu, sekali kata hantu live. Live lah ni, saya tengok dekat TikTok. Orang tu pergi tergajar hantu tu. Dah bagi. Punya live dia kata. Okay, guys, hantu. Dia tergajar ni hantu tu. Bapak lah. Siapa lah yang buat soalan ni? Dia tengok live Dia tu. tulis real. Lepas tu dia kata, bila live tu, dia tergajar hantu tu, ada orang bagi trend lalu. Betul. Wah. Dia sebenarnya tak salah Kimi. Benda tak salah Kimi. Dia salah Kita soalan. live lah. Dia salah soalan ni. So siapa yang buat? Itu pengalaman saya tengok hantu live. Live salah pula kan. Saya risau. Boleh tak check nanti dia buka puasa makan apa? Takut terlebih benda-benda yang terlarang. Dia bukan makan benda terlarang tadi. Aduh. Makan? Pernah tengok? Hantu tak pernah. Saya Tak tak ada ada buka jawapan hijab. macam dia tau. Tak Jawapan apa, lain tak tau. apa. Saya tak apa. Rumah hantu. Saya memahami soalan tu. Okey. Saya tak pernah tengok hantu live. Secara real tak pernah. Mungkin saya tak dibuka hijabnya untuk Okey. lagi. Maksudnya kita nak tengok hantu secara live. Kita tahu ke hantu tu macam mana? Ya, kadang-kadang nampak jubah putih pun dia kata hantu. Kan? Padahal bukan macam ni. Rupanya yang ni hantu. Maksudnya hantu dia tengok dia hantu. Ya, kita tak tahu. Maksudnya semua orang kalau nak tengok hantu tu secara live, dia kena tahu hantu tu apa. Kalau tidak dia mereka-reka je lah. Ni hantu. Padahal tidak. Tak betul. Boleh tak? Boleh tak? Boleh jadi. Boleh jadi kan? Boleh jadi. Macam saya waktu kecil, dekat tingkat rumah saya tingkat 10, ada satu nenek. Nenek tu bongkok. Tapi tiba-tiba bila kita balik cakap, mak, ada nenek kebayan. Kesian. Saya tak tahu. Saya rasa kalau nenek tu hidup, saya nak minta maaf. Waktu kecil kita orang fitnah nenek tu. Padahal nenek tu baik dengan kita. Lepas tu kita kata nenek kebayan. Nenek kebayan. Sebab nenek tu memang bongkok. Saya duduk tingkat 8. Itulah maksudnya kita nampak sebenarnya benda tu bukan hantu. Tapi kita rasa hantu. Rumah kau kat mana? PPR Taman Mulia. Ui, tingkat 8 PPR Taman Mulia. Ingat Blok mana? Blok A. Korang? Tapi dia bukan hantu. Dia nenek je. Nenek tu memang Yalah, bongkok. itu saya kata kan. Tapi kalau kata hantu live ni, saya rasa pernah saya cerita episod sebelum ni kot. Okey, kita ambil je lah Ambil yang episod tu. tu. Kita ambil je yang tu. Tengok Dubbing kau je. tengok balik. Saya pernah cerita yang Saya tu sekali. pernah masa saya pergi camp untuk camp buat kuasa dulu. Saya nampak benda ni live. Hutan. Tapi saya tak tahu itu hantu. Saya macam ni, tengah lalu ada satu rumah, ni dalam camp tau. Ada satu rumah, ada satu sayap hitam macam tu. Sayap tu turun macam ni. Sayap yang terlalu besar, kita nampak real turun macam ni. Memang saya nampak sayap hitam gelap, dia turun macam tu. Itu je. Saya tak nampak muka, saya tak apa-apa. Saya tak tahu itu. Saya rasa hantu lah. Dia macam sayap sahaja atau Sayap, tengah-tengah tu sayap ada kan ada dua. ada. Tapi dia sayap yang sebelah je. Maksud bentuk tak nampak. Bentuk tak nampak, tapi nampak sayap tu turun. Takkanlah Bula macam- ayam tu. Tapi besar. Bula ayam besar. Alamak. Blackout bang. Blackout. Aduh. Saya minta TNB tolong bantu kan. Ini saya malas nak cerita sayap ni. Oh, Dia aduh. memang mengacau ni. Dah next soalan lah. Ya. Next soalan dah. Gaul next. Dia memang besar ke? Saya nak takut kan? Memang tadi. Memang kita tadi. Takkan takut Besar. Lambat Jangan buat punchline yang sama tu. Punchline baik, tu. Kaki saya dipijak. Saya ke Mek? Abang lah. Oh saya? Eh. Allah, ya ni best. Suka main rush lagi ke? Kalau boleh kahwin dua, isteri pun dah bagi green light. So macam mana proses dia? Reka pun tak apa, nak dengar. Kalau dah boleh kahwin dua, Dia padas dia. Jawab. Jawab kan? Jawab. apa? Tak apalah, korang macam takut. Ini kalau Soalan ni maksudnya isi dah bagi kahwin dua. Dah bagi, maksudnya okey. Okey, dah green light dah dapat Okey, green green light. light. Okey, senang saya cakap. Sayang, ini kad jemputan, saya nak jemput. Sayang. Okey, berani sangat kau ni. Green light. Green light, okey. Sayang, saya nak jemput sayang ni. Nah, kad jemputan Tak kahwin dia. nanti sayang dapatlah manis. Oh. Kan madu Madu kan manis? Saya kalau dapat green light, saya kata, okey, kalau macam tu saya yang pilih. Yang pilih. Wow. Dia pilih. Kita bagi. Memang dia takkan pilih. Abang rasa yang ni okey. Abang rasa okey, ikut sayang lah. Abang tak kisah.
Kalau tak Tapi boleh-boleh muda lah macam tu lah. Saya kalau adjust lah, adjust macam tu. nenek yang tingkat 10 tadi. Saya berani sebab saya datang seorang lah ni. Tapi tak best tau. Dia sebenarnya tak best kalau kita dua cerita. Kita nak dengar cerita yang tadi bersemangat sangat. Kimi. Selalu jadi orang pertama tu kan. Diam terus Diam terus. Cerita. Cuba cerita dia kata goreng pun tak apa Kimi. Goreng pun tak apa. Alah, goreng je. Boleh goreng-goreng. Tapi bila goreng tu, saya tak makan esok. Tak apa. Tak apa. Okay, Kalau makan cerita. bubur okey. Yang ni kalau lah, kalau diberi pilihan. Kalau diberi pilihan, Dia dah bagi dah. Okey, Oh, dah boleh bagi. kahwin. Okey, go. saya tak nak. Tak ada. Dia memang terjadi. Kena Dia faham takdirkan. Okey, Alah. memang ditakdirkan. Dia tak- Memang dah. dah green light Untuk dah. saya Pandang sini. Jawab tu pandang sini. betul okey. Go, go. Kalau ditakdirkan lah, kalau ditakdirkan kan. Tapi takdir tu tak ada. Betul. Tak. Memang tak ada tu tak ada tapi kalau tu ada. Tak, sekarang ni cerita je. Benda pun tak terjadi pun. Oh, Dia benda tak secara terjadi. penceritaan Oh, je. okey. Peluh dia macam air terjun dekat ni. Air terjun. Kalau itulah pilihan yang ada kan. Ah. Itu je lah pilihan yang ada. Tak, sekarang ni dah boleh. Maksudnya dah ada. Okey, saya tambah lagi okey. soalan tu. Awak dah ada calon. Awak dah Dah ada sekarang ni. Okey, go. Cerita. Aku bagi je surat tadi. Tadi dia bukan baik. Cerita lah tadi. Saya sampai kat sini. Saya ada. Saya ada. Nak kau cerita macam mana kau cerita roh orang tadi kat atas. Kau cerita roh tadi. Cerita je. Benda dah dapat green light. Dapat gini nilai. Aku yang tolong jadi pengapit. Okey. Ini semua dah ready lah kan. Okey, dah time nak sanding dah. Nak sanding dah. Imam dah ada dah. Okey. Macam mana? Wife kat mana masa tu? Sini. Wife yang pertama. Ini depan. Wife pertama. Pertama kat depan. Okey, yang baru, yang baru. Yang baru kat mana? Yang baru. Sebelah wife. Tak. Yang baru. Yang baru tak ada. Ada. Tak ada. Kalau saya cerita dia macam ni kan. Kalau dia yang baru, dia pagi tu dia sembahyang subuh berjemaah, lepas tu dia mengapa? Dia macam tu. Betul tak? Itu kau dia pakai Okey, next Tesla. go. Let's go. Tak ada. Tak habis. Biasa kan dia sembahyang subuh kan. Kalau dah kahwin nak terjadi dia kahwin dua. Assalamualaikum warahmatullahi. Isteri pertama. Assalamualaikum. Isteri kedua. Belakang isteri. Asal suamiku. Lepas tu ada 2 menu pagi tu yang kau makan kan. Ada. Abang saya buat satu mi goreng. Yang seorang lagi buat nasi lemak. Dia kena makan dua. Dia tak tengok ayat-ayat cinta bang. Betul lah. Ayat cinta. Kan kahwin 2 Fahri tu. Okay, lepas tu macam bercuti kat mana sekarang ni? Bercuti. Macam awak nak bawa bercuti macam mana? Bercuti. Bawa dua-dua ni macam mana? Mesti diorang ada pendapat kan? Macam ada pendapat. Tak payahlah, relax. Saya memang okey, dia cerita je lah kan. Dia hayalan dah. Yelah, tadi hayalah. Ya Allah. Tapi saya punya hayalan tu dia tak sampai ke tahap tu. Saya punya hayalan tu memang tahap Saya dah bagi jalan cerita, awak tu dah sambung je. Sambung. Okey, macam bercuti. Tiba-tiba macam wife pertama cakap, okey saya nak bercuti kat sini. Wife kedua tak nak, macam ni? Awak nak settle kan? saya tak ada wife kedua. Memang wife satu. Sebab saya punya pendirian macam ni. Saya punya pendirian tetap. Dia tak ada, kata dia jangan cerita kena sambung kan. Tak ada. Jangan cerita tu memang tak sambung, dia tergantung macam tu. Okey lah bang. Okey lah. Okay. Estate ini tak berani. Dia kot. Sebab cerita dia banyak tergantung kat Okey. dia. Sebab takut shaking. Okey. Dia dah macam tak boleh lupa dia. Sekejap kita bahas. Peluh dia pun dah macam banjir. Okey. Pernah tak ada kawan bukan Islam atau kawan luar negara? Cerita pasal kawan itu. Yang first kita kena ingat, ada tak? Saya ada. Ada? Ada? Saya pun ada juga. Tapi yang menarik pasal dia tu, okey, saya ada lah, tapi saya cerita dulu. Okey, nama perempuan ni Vivian Tan. Dia cosmate saya pasal lakonan pengarahan. Orang apa tu? Vivian Thailand? Bukan. Cina. Cina. Oh, Cina. Masa kita first masuk dalam school tu, bila masuk school tu, kita orang 9 orang je course tu. Tak ramai lah course tu. Lepas tu dia cakap, betul lecturer cakap, kita bukan hanya berlakon tau, kadang-kadang kita akan buat macam show menari juga. Lepas tu dia boleh angkat tangan, saya suka menari, bila kita nak buat?
Yo. Saya cakap dia ni siapa? Enthusiasm. Tapi saya tak berkawan sangat lah dengan dia. Macam kita buat kerja-kerja apa? Kerja-kerja tak seni tahu je. sangat. Ke banyak rahsia kan. Tak ada. Saya boleh awak tanya kawan-kawan saya. Tanya. Saya memang berani bab ni. Itu baru betul. Tapi yang best dia ada satu perangai yang saya rasa perangai dia ni saya tak tahu dipanggil apa. Okey. Besok tu kita nak buat apa ni? Presentation. Presentation, okey, seorang-seorang lah presentation kan. Dia present lah. So bila dia present, lecturer tanya soalan, dia tak boleh jawab, dia angkat beg, dia terbelah. Oh yo. Lepas tu kawan saya yang Melayu ni, Zairi nama dia, dia pergi, panggil balik, dia masuk balik, minta maaf, doktor, dia cakap macam tu. Tapi masa perempuan tu keluar, Vivian tu keluar, lecturer saya kata apa tau? Awak tahu tak? Yang budak ni, dia kata semalam dia bagi tahu saya, ni lecturer saya cakap, budak ni mesej saya, tolong sediakan laptop sebab saya nak present esok. Kau faham maksud saya? Lecturer saya cakap, budak ni, Vivian ni, mesej dia, suruh sediakan laptop untuk saya present esok. Maksudnya dia minta bagi arahan pada Saya, masa tu saya tak boleh cakap apa. Saya cakap, level apa dia ni? betul, saya tak tahu mana datang. Maksudnya abang seorang je nampak dia. Tak ada. Ini bukan cerita yang macam khayal lah tadi. Ke kalau saya nak patah balik ayat lah. Itu 5 episod bang. Saya call back memang cepat. Jangan. Betul kan? Tu. Saya waktu zaman belajar saya ada seorang dia orang Lebanon. Lebanon. Okey awak ni. Lebanon. Quran. Orang Lebanon ni dia macam mana sekali pun dia suka cakap macam Say wallah. Apa dia? Say wallah. Dia suka main sumpah. Say wallah. Okey. Dia kalau kita tengah ni kan macam dia kata nak makan apa kan tengah hari kan. Ini juga ayam lepas tu. Say wallah. Lepas tu cara bergurau dia memang Kasar gila. Badan saya kecil, orang Lebanon. Tapi dia bawah saya, dia junior saya. Tapi cara dia bergurau, ya Allah, memang boleh mati orang. Tapi betul. Dia Lebanon ke Arab Dia Arab. Dia Lebanon tapi dia membesar di Australia. Kan ada cerita, awak tengok tak yang benda ni, yang Arab-Arab tu dia makan ramai-ramai. Kan diorang selalu tak bawa beg duit kan, dia bawa kad je dekat dia kan. Dia ambil mesin kad tu. Betul. Dua muyu gurau kasar weh. Tapi tak potong rambut dah apa lagi, ya Allah. kasar weh. Awak ada? Kawan je, bukan cerita pasal saya lah tu. Dia tak kalau dah, takut. Kalau tak ada kalau, saya tukar balik Okey. Saya tukar balik. Switch. Okey. Saya ada kawan. Kembali balik ke ni. Baru dia dah masuk. Saya kalau kawan kau jadi menampik yang isteri kedua tadi. Dia dah mana dia? Okey, saya ada kawan. Yang ni waktu sekolah rendah. Sekolah rendah kelas saya ni dia kira satu Malaysia. Sebab dia ada Cina ada, India ada, Melayu ada. Yang saya sukalah untuk kawan saya yang India ni saya ingat nama dia Surya. Yang Surya Darshan. Yang Chinese ni nama dia Chang Jiashun. So setiap kali macam raya Cina ataupun Deepavali, diorang dua ni akan jemput budak-budak kelas datang rumah. Macam kawan saya yang Chang ni, dia akan belanja pizza. So makan kat rumah dia pizza. Yang Surya ni pula dia akan masak kari. So yang saya ingat lah makanan yang kari tu capati dengan kari ayam. Bukan Surya tadi masak kari kepala ikan ya? Tak, itu Surya mana? Itu Surya ni. Surita. 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 Itu Surita. Sebab dia tak makan. Nanti cuba flash balik yang episodnya tadi. Nak tengok perbezaan. Jadi dua orang kawan tu lah memang saya ingat. So setiap kali raya memang dia akan jemput datang rumah. Bapak makan percuma lah tu. Betul. Bapak makan percuma memang saya antara orang tak awal yang sampai. Sebelum dijemput dah datang. Dah jemput lepas tu datang. Pada hari kejadian tu datang. Awak bukan? Saya kawan non-Muslim ada. Tapi nak cerita best tu kurang kot. Tak ada. Tak ada. Biasa-biasa je. Tapi yang bestnya diorang macam alert lah. Kita punya boleh makan ke tak boleh makan. Selalunya diorang ni alert ya? Betul sangat. Betul. Sebab diorang dah faham kot culture Malaysia ni. Betul. Dia tahu Halal. saya tak boleh makan. Sebab student kan kadang-kadang bawa makanan kan. Nanti dia akan cakap, teacher rasa tak boleh ni. Bagus lah. Bagus sebenarnya. Betul? Rasa kat Malaysia je boleh dapat macam ni.
Kadang-kadang macam bulan puasa ada yang diorang try juga untuk puasa tau. Ya betul. Dah standing betul. Ada. Sebab puasa ni sebenarnya dia bukan untuk tahan, dia sebenarnya untuk kesihatan juga. Maksudnya sihat. Kalau pergi bazar tu pun diorang akan suka tau. Saya pernah, saya suka bulan puasa. Dia cakap, apa dia kata ada bazar. Saya boleh makan, boleh beli. Dia seronok tau. Dia suka culture macam kita ni kan. Maksudnya habis diorang tak makan depan kita. Kau pergi kat bazar, diorang tak ada minum. Ada hormat, betul kan? Betul, bagus. Dan kereta pun minum. Macam jiran saya Kristian. Betul lah. Jiran saya Kristian. Dia dah, bila dia nak jemput kawan adik yang kecil-kecil ni kan, macam saya semua dengan kawan-kawan Islam makan, dia buat makanan air, dasing. Maksudnya dia tempah, dia beli. Macam sama ada pizza ke Domino's, dia tak akan bagi makanan yang dimasak. Walaupun dimasak tu tak ada benda-benda yang terlarang, tapi dia tak bagi. Ala air pun dia bagi air baik kok ke. So dia jaga benda tu. Good. Saya rasa positif lah kita culture Malaysia. Contoh itu zaman saya kecil. Saya ambil alas. Boleh. Oh, kita Terlalu serius perbincangan kita. Biasa. Kita kena serius. Kahwin, tak ada kahwin. ada kahwin dah Tak ada kahwin. Hadiah apa yang paling sweet pernah dapat dari pasangan? Wah. Weh, kalau saya bab sweet ni. Tak. Bagilah saya yang cakap dulu. Oh, okay. Saya simpan dulu lah. Awak simpan dulu. Kita bagi yang lalas. lalas. Sebab dia hype. Saya rasa yang ni paling sweet. Jawapan saya rasa semua meliti pun. Yang paling sweet dapat daripada pasangan adalah anak-anak. 4 tak? So abang nak kena ada idenya. Itu kata kalau seorang isteri ada 4 anak. Kalau 2 isteri, okey sambung. Bahagianya. Saya tak payah sambung. Terus. Satu jenis pasangan. Hadiah yang paling istimewa Istimewa daripada pasangan. Saya hadiah saya sebenarnya tak kisah apa-apa. Tapi kalau benda tu daripada someone yang special, benda tu sebenarnya adalah walaupun benda kecil pun dia jadi special. Betul. Wah, sweet. Itu sweet. Betul. Itu sweet. Even kalau Kata-kata. surprise. Kata-kata pun saya sayang awak. Itu pun betul. Yes, betul. Dia tak semestinya kena besar. Mahal tak semestinya mahal, besar ni berharga ni tak semestinya mahal. Tapi ikhlas itu yang kita nak. Ya. Sweet. Dia sebenarnya pasangan ni tak perlu bagi hadiah pun tak apa. Cukup dia jujur dengan relationship dia tu, itu dah hadiah paling besar. Maksudnya tak perlu orang kata apa? Nampakkan hadiah, maksudnya tak tahulah, ceritalah korang dua. Cuba korang cerita. Cuba korang tak ada pasal. Sila. Kalau macam saya, yang saya rasa paling manis. Dia punya manis tu paling manis. Adalah masakan dia. Masakan manis sedap. Okey, masakan itu kita kunci sebab apa? Kita akan tunggu minggu depan sebab kita akan tamatkan sesi ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kalau nak tahu apa dia benda yang menjadi sweet pada Kimi dan Mekah, kita tunggu minggu depan. Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi dalam waktu yang sama dalam podcast Geliga Bersuara. Jumpa lagi dan selamat Hari Raya. Yeay.